Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zarfan Syahmi bin Zamri dari wartawan dari TV PSS SKJ. Pada hari ini kita amat bertuah kerana dapat bersama-sama seorang penulis yang berbakat besar, iaitu penulis kepada buku-buku yang hebat ini. Selamat datang ke rancangan kami kepada Cikgu Ilyas Said. Terima kasih, sama-sama insyaAllah. Teruskan, nanti kita simang-simang lagi. Alright. Baik, soalan pertama. Boleh tuan kongsikan sedikit latar belakang diri dan bagaimana cikgu mula menceburi bidang penulisan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada wartawan cilik kita yang sangat petah berkata-kata. Alright, jadi saya kenalkan dahulu nama yang diberi oleh mak dan juga ayah saya, nama penuh Muhammad Syazani Ilyas bin Said, lebih dikenali sebagai Cikgu Ilyas. Dan saya sebelum ini belajar dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Jadi sepanjang saya buat program-program di sekolah-sekolah selama hampir 10 tahun secara percuma ni, jadi saya rasa saya perlu menghasilkan satu karya yang mana karya itu boleh dibaca oleh semua orang di seluruh Malaysia. Kalau saya pergi ke sekolah, saya hanya boleh pergi 1-2 sekolah. Tapi bila saya menulis, karya saya tu boleh dibaca oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya untuk adik-adik di sekolah-sekolah. Jadi alhamdulillah hari ini dah ada 5 naskah buku yang dihasilkan. Okey, terbaik ya. Okey. Apakah yang mendorong Cikgu Ilyas untuk menulis buku ini? Okey, baik. Antara perkara yang mendorong saya untuk saya menulis buku-buku yang telah dihasilkan ini adalah, macam saya kata tadi, saya nak memberi manfaat kepada semua murid-murid di sekolah-sekolah, bukan sahaja dengan cara saya berkongsi, tapi dengan cara pembacaan buku. Sebab apa? Buku ni kita boleh pegang, kita boleh baca di mana-mana dan kita boleh sebarluaskan dia di seluruh negara. Tak kira bukan saja dalam Malaysia, mungkin nanti di luar negara. So, itu antara perkara yang saya mendorong saya untuk saya menulis dan menghasilkan buku. Seterusnya buku itu dapat memberi manfaat kepada ramai murid-murid sekolah di seluruh Malaysia. Boleh cikgu ceritakan sedikit ringkasan atau isi kandungan salah satu buku-buku ini? Baik, terima kasih. Antara buku yang saya rasa dekat di hati saya adalah buku BTS Science. Kadang orang ingat kalau buku BTS ni, kalau saya tanya awak, buku BTS apa yang awak rasa awak akan, oh BTS, pasal apa rasa? Pasal buku apa? Kalau dengan BTS? Buku macam pelajaran? Buku pelajaran. Kalau ada orang dia ingat bila sebut BTS dia, oh K-pop, oh Cikgu Ilyas tulis buku K-pop. Tak, bukan buku K-pop. Walaupun selalu kadang kawan-kawan awak suruh panggil saya macam jengkot pula. Jongkok. Tapi saya bukan Jongkok. Tapi saya tulis buku BTS Science yang bermaksud adalah budak takut subjek sains. So dalam buku budak takut subjek sains ini, saya kongsikan bagaimana tips untuk kita dapat keputusan yang cemerlang dalam subjek sains. Sebab apa, dahulu ketika saya darjah 6, seusia kawan-kawan kamu, seusia kamu semua, saya adalah seorang pelajar yang tidak gemar kepada subjek sains. Tapi bagaimana kisah-kisah pengalaman saya, kisah-kisah cikgu mendidik saya, akhirnya daripada saya tak gemar, saya jadi suka dan saya jatuh cinta dengan subjek sains. Jadi saya hasilkanlah buku BTS Science yang bermaksud budak takut subjek sains, yang mana saya kongsikan dalam itu bagaimana kisah saya boleh dapat A dalam subjek sains. Sangat menarik ya buku-buku Cikgu Ilyas ini. Apakah cabaran terbesar yang dihadapi sepanjang proses menyiapkan buku-buku ini? Antara cabaran terbesar yang saya kena lalui adalah saya kena menulis dalam keadaan yang mana ayat-ayat itu mestilah difahami dengan mudah oleh murid-murid sekolah. Saya tak boleh gunakan ayat-ayat yang terlalu hebat. Jadi saya kena turunkan laras bahasa itu sesuai supaya kamu semua faham dan dapat gunakan ayat-ayat itu di dalam karangan. Sebab apa? Dalam buku terbitan Blink ni, kita nak pastikan bila kamu baca, kamu boleh tulis semula dalam karangan. So ini yang kita nak buat supaya bila kamu baca, semua menggunakan bahasa Melayu yang standard, patuh syariah, tak boleh ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat, semua mestilah yang baik supaya murid yang baca, pembaca yang baca buku itu dapat menghasilkan semula dapat kata satu perkara yang baik-baik dan dapat dituliskan di dalam karangan ataupun untuk pembelajaran. Okey. Apakah harapan cikgu terhadap buku-buku ini ya?
Baik, sudah semestinya harapan saya untuk buku-buku saya yang telah saya hasilkan, kisah hidup Ali, kisah hidup Usman, BTI Sign, Kita Jangan Takut dan Kita Semua Unik. Ini adalah buku-buku yang saya harap dapat memberi inspirasi dan juga pengajaran kepada semua supaya dapat satu input ataupun satu semangat bagaimana kita nak menjadi seorang yang lebih berjaya. Sebab dalam buku-buku ni semua saya kongsikan tips-tips untuk kita dapat kejayaan dan kita nak meraih kecemerlangan. Bukan saja dari segi akademik, bahkan dari segi sahsiah kita, akhlak kita, adab kita, dia merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Jadi saya harap buku ini dapat memberi manfaat dan juga memberi motivasi kepada semua yang membaca. Akhir sekali, apakah nasihat cikgu kepada murid-murid atau generasi yang ingin menjadi penulis? Baik, yang terakhir kepada adik-adik yang nak menjadi seorang penulis, sebelum kita bercita-cita nak jadi seorang penulis, kita mestilah ada satu minat yang mendalam dalam pembacaan. Macam mana kita nak menulis kalau kita tak minat membaca? Sebab bila kita banyak membaca, lagi banyak kosakata dan ayat-ayat dan kisah-kisah pengalaman yang kita boleh dapat, seterusnya itulah menjadi satu bahan, satu perkara untuk kita dapatkan idea untuk kita menulis dan hasil tulisan itu akan jadi lebih berkualiti. Okey, terima kasih ya Cikgu Ikhlas. Baik, sama-sama. So,